Abang makan buat review apa semua, kenapa tak gemuk-gemuk? Dia macam ni, kita kena... Tahu tak apa maksud salomak sampodeh? Nasi lemak dan roti canai. Salah. Masak lemak dan juga asam pedas. Kami sekarang dekat Nilai, Taman Desa Cempaka. Memang ada, saya kira tadi 16,000 jenis lauk. Siapa yang betul-betul lapar, tak nak tunggu, kena datang sini. Biasa kalau kita lapar, kita tak tengok harga dah, kita ambil terus masuk mulut. Tapi jangan bimbang, dekat sini walaupun kita lapar, kita boleh merancang. Sebab ada tanda harga. Boleh nampak harga-harga makanan dekat sini ya. Dia dah ready semua, dia dah tutup siap-siap. Dekat sini dia bagi ikut session, ada bahagian tumis, ada bahagian masak lemak, bahagian asam pedas. Cumanya kalau weekend dan juga public holiday, dia ada certain menu special. Contohnya yang ini, perut air asam. Yang ini cuma ada hujung minggu je lah. Dan juga masak lemak ikan baung dan ketam. Kalau tak suka yang berkuah, berlemak, asam pedas tak nak. Ni ada yang kering-kering, yang masakan pedas-pedas. Ini dia, masakan balado. Macam-macam ada ikan keli, paru goreng, daging goreng. Ada ayam kampung, budak-budak dia sukalah ayam goreng. Dan kalau anda orang Koi, orang Mentakap, orang Temeloh, jangan bimbang. Patin. Inilah kedai satu Semenanjung. Ada ciri kedai yang selalu saya suka ialah hygiene. Kedai yang memang kebersihan dia terjaga. Macam ni, lauk pun dia siap balut. Jarang dah orang buat. Tapi kalau anda boleh buat, anda peniaga dekat luar sana, buat macam ni. InsyaAllah orang-orang macam saya akan datang. Ni daging salai, asam pedas tetel dan juga paru. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Saya makan dengan tangan ni, bukan dengan camcar. Kat luar sana ada yang komen kan, tanya, abang makan buat review apa semua, kenapa tak gemuk-gemuk? Dia macam ni, kita kena makan protein. Anda kena belajar macam mana makan protein. Kurangkan nasi. Nasi saya memang sikit, air saya tak ada gula. Itu rahsia dia. Bukannya makan fast food. Dan ni dia buka setiap hari daripada pukul 7 pagi sampai 4 petang. Cuma menu yang ini dia start pukul 11, 7 sampai 10 tu dia breakfast lah. Jadi dia cuti hari Jumaat. Jika anda daripada KL datang sini, tak jauh. Memang berbaloi lah. Berbaloi. Memang orang Negeri Sembilan ni memang pandai masak-masak. Lomak ni apa semua dengan ini semua kan. Ada siapa-siapa nak buat saya menantu?